Kita tertawa di bawah mentari, berbagi cerita tiada henti. Saat ku sedih, kau selalu ada. Sahabat sejati takkan terlupa. Sahabat, kau cahaya di hatiku. Sahabat selalu ada untukku. Dalam suka dan duka kita bersama. Sahabat selamanya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKTSA Great and Excellent. Pertamanya saya ingin merakamkan jutaan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada Puan Saadiah binti Harun selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Sri Andalas di atas segala sokongan dan juga komitmen, pengalaman, ilmu yang dicurahkan kepada saya selama tempoh 1 tahun 4 bulan di sini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan SLT yang banyak membantu dan memudahkan urusan dalam soal pengurusan sekolah dan juga urusan-urusan yang melibatkan kepimpinan dan juga pentadbiran. Terima kasih tidak lupa kepada barisan MLT, Setiausaha, Penolong Kanan Petang dan seterusnya, guru-guru sesi petang dan juga sahabat-sahabat guru sesi pagi. Terima kasih di atas segala sumbangan memudahkan urusan saya selama saya berada bersama di SK Taman Sri Andalas. Tidak lupa kepada barisan AKP yang banyak membantu dalam urusan pentadbiran dan pengurusan yang memudahkan saya selama berada di SK Taman Sri Andalas. Buat anak didik kesayangan saya di SK Taman Sri Andalas, teruskan belajar, ingat pesan, jaga adab, jaga ilmu dan teruskan belajar. Teruskan kecemerlangan SK Taman Sri Andalas, SKTSA Great and Excellent. Terima kasih. Jumpa lagi. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only once, please. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. Seketika itu sepi mencuit hati. Itulah bait lagu terakhir yang kami dengar daripada diraikan hari ini Encik Muhammad Ridwan bin Ahmad Jurani. Pihak SK Taman Sri Andalas mengucapkan ucapan tahniah dan syabas di atas pelantikan beliau sebagai penolong pengarah TVET KPM. Sejujurnya, SK Taman Sri Andalas kehilangan seorang pentadbir yang sangat dedikasi dan memberi komitmennya sepenuhnya kepada pihak sekolah. Pastinya satu kehilangan yang besar kepada sekolah. Namun, saya selaku ketua jabatan merupakan ini adalah peluang yang sangat hebat kepada beliau kerana inilah masanya beliau meningkatkan profesionalisme beliau sebagai seorang guru. Dan syabas sekali lagi daripada kami semua. Harapan saya, Encik Muhammad Ridwan akan terus percaya walau di mana jua berada. Dan
Jangan lupakanlah kami di SK Taman Sri Andalas ini. Tuai pagi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Selamat berjaya, Cik Ridwan.